Menangis hati ini, ku juga bersimpati. Hancurnya harapanku, maafkan saya. Dah lah bang, biar Imam Kifli je nyanyi. Abang tu masak dengan makan je, tak payahlah sapu semua. Sekarang ni ayah ni lapar, kita nak makan kat mana sekarang? Tu, cabai menangis. Ayam gepuk cabai menangis. Wah, nah untuk abang punya. Nasi ayam. Dah sampai. Wah, special lah nasi ayam gepuk ayam. Ayam gepuk. Ayam nasi ayam abang. Apa? Special. Apa? Ni apa? Talapia. Talapia. Oh, terima kasih. Macam ni abang. Ayam. Ayam rempah. Okey geng, dari semua menu yang ada dekat ayam gepuk cabai menangis. Ayam gepuk kuarter, talapia kita add on teli gepuk, ayam goreng crispy, ayam goreng rempah. Yang ni kalau kau nak makan ayam gepuk ni bama dia. Lepas tu dekat sini juga ada nasi ayam Hainan. Dia roasted, kuarter dan single. Ya abang basahkan tekak dulu dengan lapar bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam dekat sangat ni. Sedap. Oh. Nasi ayam ni sedap kan. Abang kalau makan kat sini abang suka custom. Jadi ni kau sikit. Memang terangkat kan. Sedap macam selalu. Sup dia rasa macam apa? Soto bang. Nasi ayam ni memang padu. Korang mana yang datang sini yang tak kuat pedas, korang boleh customkan dengan kacang ni. Minta dengan abang tu kacang lebih sikit bang. Sebab apa nak custom, saya tak kuat pedas. Kacang dia tak kosong. Sup tak kosong, korang memang kena try kat sini. Talapia gepuk. Sedap bang. Ayam crispy. Tu habis goreng. Enak rasa ke? Nasi ayam dia? Tak ah. Nak main? Tak. The best ayam gepuk in town. Ni memang wajib singgah sini. Wajib singgah dekat ayam gepuk cabai menangis. Korang kalau teringin nak custom, minta add on je. Nak makan nasi ayam dengan ayam rempah ke, nak makan nasi ayam gepuk dengan ayam rempah pun boleh. Memang berpeluang dia. Daripada awal bulan 11 ni hingga hujung bulan 11, owner ada infak untuk ibu mengandung. Kita doakanlah supaya owner boleh lanjutkan sehingga bulan 12 dan bulan seterusnya. Abang dengan akak kurang makan ayam gepuk dengan kicap. Jadi korang jangan heran, kicap ada. Ada kicap. Kita makan dengan kicap. Kita makan dengan sup. Kita orang memang hantu pedas, kita orang tak makan dengan kicap. Nasi nak habis lah. Ayam nak habis lagi. Besar ayam dia. Yang ayam tak habis lagi yang? Jangan cepat kita boleh tak? Boleh. Kena pula dengan selera ya Allah. Last kopi. Orang mana yang jauh, yang luar daripada Muazzam, korang kalau nak datang ke ayam gepuk cabai menangis, korang search ya, ayam gepuk cabai menangis, terus korang sampai depan kedai. Tu, ayam gepuk cabai menangis.